Salam sejahtera pada yang bukan beragama Islam. Assalamualaikum pada yang beragama Islam. Salam persahabatan, salam pertemanan, salam perantauan, salam di mana jua anda berada. Dan terima kasih pada anda yang sudi menonton YouTube saya, Roy Yusha. So yang belum subscribe, boleh subscribe ramai-ramai. So malam ni saya berada dekat Balai Polis Gombak Lama. So saya akan ceritakan serba sedikit tentang kawasan di mana saya berada sekarang. Di depan ni adalah Balai Polis Gombak Lama yang sangat-sangat viral dengan cerita-cerita mistik, cerita-cerita yang menyeramkan. Tapi kalau korang nak tahu info tentang tempat ni, so saya akan berkongsikan cerita serba sedikit untuk anda semua. Okay, let's go. Okay, Balai Polis Gombak Lama ni dia dah terbiar begitu lama dan menjadi bahan cerita tempatan. Tetapi daripada sudut sejarah sebenar tempat ni tak ada maklumat yang sangat lengkap. Okey. Balai Polis Lama di kawasan Gombak Lama ni dipercayai dibina sekitar tahun 1960 hingga 1970. Ketika kawasan ni masih belum lagi pesat membangun seperti yang ada tahun 2026 ni. Orang kata pada masa dululah, Gombak ni dia merupakan laluan penting antara Kuala Lumpur dan kawasan pendalaman seperti Bentong dan Pahang. Menurut cerita, tempat ni dibina untuk dijadikan pusat operasi keselamatan untuk kawasan luar bandar. Tempat tahanan sementara, orang kata macam lokap kecil lah. Okey. Dan untuk orang kata apa, mengawal penduduk-penduduk dekat sini, terutamanya daripada serangan-serangan komunis apa semualah masa zaman penjajah. Tapi menurut cerita penduduk orang asli dekat sini, ini sebenarnya adalah sebuah klinik lama. Allahuaklam sama ada cerita tu benar atau tak, saya pun kurang pasti. Tapi itulah yang dikongsikan oleh penduduk-penduduk yang dah saya temui kat sini. Sebenarnya ini bukan balai polis. Dulu adalah sebuah rumah untuk pegawai British. Kemudian telah dijadikan klinik untuk penduduk-penduduk orang asli. Dan kemudiannya telah diambil alih oleh pusat Universiti Islam untuk dijadikan tempat mengkaji tumbuhan-tumbuhan liar dan hidupan-hidupan liar. Orang kata faktor tempat ni berpindah pemindahan operasi polis berpindah di bangunan baru yang lebih moden dan lengkap. Kalau ini adalah Balai Polis Lama Okey, dan oleh kerana pembangunan yang pesat, dia menjadikan orang kata apa, lokasi lama yang kurang strategi lah bila tempat baru telah ditubuhkan. Maksudnya terbinanya balai polis yang baru dan lebih moden. Okey, kisah-kisah seram yang berada dekat sini yang sering kali korang dengar tentang Balai Polis Gombak Lama ni, seperti bunyi jeritan, gangguan-gangguan misteri, dan orang kata macam ada bunyi rantai kalau ni adalah lokap dan orang kata penampakan misteri yang sering kali berada dekat lokasi ni dan berada di jalan lama ni. Dan ada juga yang bercerita dalam Balai Polis Lama ni ada tahanan yang telah kehilangan nyawa mereka ke dalam ni. Dan seperti yang korang boleh tengok sekarang ni, tempat ni dalam keadaan yang sangat-sangat uzur So saya akan bawa korang untuk melihat kawasan dalam ni. Ini adalah serba sedikit maklumat yang saya dah kongsikan untuk korang. Info yang sebenarnya Allahuaklam, sama ada ini adalah klinik lama ataupun balai polis ataupun orang kata apa, tempat pusat keselamatan, Allahuaklam. Cuma menurut penduduk-penduduk orang asli kat sini, ini adalah sebuah klinik lama. Kemudian telah diambil alih oleh pihak Universiti Islam untuk dijadikan tempat kajian tumbuh-tumbuhan serta binatang hidupan-hidupan liar. So kita akan ronda dekat dalam ni.
Dia tak besar, kecil, dan bangunannya yang sangat-sangat usang. Dah terlampau uzur lah. Okey, 1960, 1970. Dan sekarang kita berada di tahun 2026. Saya bersendirian lagi dekat sini. Yang belum subscribe dalam channel YouTube saya, Roy Yusha, sudi-sudilah sekiranya korang sudi untuk bersahabat dan berteman dengan saya. Dan sudi-sudilah subscribe channel Roy Yusha. Sangat-sangat usang geng. Dan dah terbiar sepi begitu lama. Kita akan round masuk ke dalam di waktu malam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Warna dia warna balai polis warna biru. Tapi penduduk-penduduk orang asli kat sini banyaklah juga yang bercerita bangunan ni dulu sebuah rumah. Okey, rumah pegawai British, Allahualam. Kemudian dijadikan klinik dan kemudian diambil alih oleh Pusat Universiti Islam. Mana cerita yang benar? Kita tak pasti. Let's go, geng. Assalamualaikum ya Rasulullah. Banyak yang dah runtuh. Kayu-kayu yang dah reput. Dan banyak yang bercerita tentang misteri-misteri yang berada dekat sini. Nampak kelibat, bunyi hilayan, nampak bayangan hitam dan macam-macam lagi kisah-kisah seram yang berada dekat sini setelah tempat ini dibiarkan sepi. Kalau nak dikatakan ini balai polis dah ada lokap, takkan lokap seperti ini geng. Keadaan yang dah sangat-sangat usang, uzur. Sangat-sangat menyeramkan, geng. Okey. Allah Akbar. Aku bersendirian kat sini pun meremang bulu kuduk, geng. Meremang Dan sana adalah toilet, geng. Kawasan tandas. Dan ini aku pun tak pasti. Tapi menurut orang asli, sini bagian ambil ubat. Dan sekarang tempat ni telah diambil alih oleh pejabat perhutanan dan dikawal tempat ni. Tengok. Dan kayu pun dah sampai jatuh kat dalam ni geng. Ini adalah toilet dia kawasan toilet. Kira macam ada 2 bilik. Tu satu lagi yang ini. Sangat-sangat menyeramkan. Okey. Meremang bulu romaku. Keadaan terkini 2026.
Menyeramkan, geng. Aku seorang diri berada dekat dalam ni. Sangat-sangat menyeramkan. Keadaan terkini 6 hari bulan 5 2026. Dan dah membahayakan juga sebab korang tengok dengan kayu-kayu yang reput apa semua. Aku takut roboh pula kayu-kayu ni tertimpa atas kepala. Ku semangat. Dan ini adalah bahagian tepi dia, geng. Sangat menyeramkan. Sekeliling ni hutan. Okey, geng, terima kasih pada anda semua yang dah sudi subscribe channel YouTube Roy Yusha. Yang belum subscribe, sudi-sudilah subscribe channel Roy Yusha. Terima kasih semua.